Hai, Assalamualaikum. Setiap hari Sabtu 9 malam engkau akan jumpa dengan Abang Long dengan Pak Chu kerana menyaksikan Agro Boom, Agro Business Opportunities of Malaysia yang dibawakan oleh Agrobank. Yes, Abang Long, jangan lupa saksikan Agro Boom setiap hari Sabtu malam 9 malam di YouTube Suhan Channel dan Agrobank TV. Okey, hari ni kita nak cerita pasal satu lagi bidang pertanian. Bidang pertanian ni selalu orang sebut benda ni Pak Chu, kalau benda ni tak ada, orang Malaysia jadi lemah. Dia kena ada barang ni. Betul. Dia kena ada nasi. Nasi kalau Beras, nasi. Ya, betul. Jadi setiap orang Malaysia ni nasi itu makanan ruji lah. Kita tak boleh hidup dengan roti saja. Rasa letih. Kan? Kenapa? Masalahnya daripada dulu kita makan nasi, kita celik mata tu kita makan nasi bubur apa semua kan. Jadi kita kata tak kedap perut tu. Perut tu tak kedap kalau tak makan nasi. Dia kena ada juga benda tu. Especially masyarakat Kelantan lah, for example kan. Bangun pagi je mesti ada nasi. Breakfast tu nasi tu ialah ada berbagai jenis. Nasi kerabu tu sendiri ada 3-4 jenis. Nasi kerabu hitam, nasi kerabu kuning, nasi kerabu tumis, nasi kerabu golok. Lepas tu nasi belauk lagi. Nasi belauk lagi pun, nasi belauk pun ada 3-4-5 jenis juga. Nasi belauk ayam, nasi belauk ikan, nasi belauk ikan kering, nasi dagang. Semualah nasi lah bang. Tapi sekarang ni Pak Chu, kita orang lelaki Pak Chu, Betul. bila cakap pasal Pak Chu cakap pasal nasi ni, sekarang ni ada satu pepatah baru. Beras kita beli. Beras kita beli bang. Sehari nak keluar kunci kereta tu, ambil je keluar. Sebab beras kita beli bang. Jadi orang perempuan semua kena dengar cakap orang lelaki. Beras kita orang beli tau. Siapa masak? Ya. Masak. Pak Chu, siapa yang masak? Siapa yang masak kita tak masak. Kita beli beras je. So makanlah kau beras tu. Makanlah beras tu. Kau rendam sendiri, kau makanlah sendiri. Betul. Jadi maknanya sebenarnya beras ni sebenarnya pengikat silaturahim kekeluargaan. Betul. Kalau katakan hari-hari minggu Pak Chu kan, kalau duduk kat rumah lepas tu masak ni, kalau lupa masak nasi, memang kena maki. Memang. Ataupun nasi masak tak masak mentah kan. Kan kita tiba-tiba kita Hangit. turn kita masak nasi, orang rumah masak lauk. Lepas tu kita masak nasi kita tak ingat on. Kita letak beras, kita basuh apa, letak air, ukur elok je. Lepas tu switch tu kita tak on. Imagine. Masa tu makan bebel lah. Tapi kita bukan nak cerita pasal rumah tangga kita orang ni. Aku Abang Long dengan Pak Chu ni dah berumur-umur macam ni, malah nak cerita pasal rumah tangga. Sekarang kadang kalau katakan dia tak masak, kadang-kadang dia order je. Order. Tapi dia order tetap nasi juga. Betul, tetap nasi. Tapi tajuk kita hari ni, okey, korang semua, tajuk kita beras kita beli. Beras kita beli bang. Okay. Tapi kita bukan nak cakap pasal kita lah. Kita ada tetamu kita yang datang jauh daripada Kelantan. Dan bersama dengan kita daripada Awang Ngah Eda Serian Berhad. Awang Ngah Eda Serian Berhad, syarikat milik Bumi Putera. Pengedar beras yang tersohor. Yang tersohor di Pantai Timur. Di Pantai Timur. Ini Seraya ni, nama Seraya ke? Seraya kita punya brand lah. Brand. Ingatkan nama Cik Adik. Cik Adik manis ni, nama Seraya. Nama apa ni? Okey, nama saya Azlini, tapi saya lebih dikenali sebagai Kak Ngoh. Kak Angah, betul lah. Abang Long, Kak Angah, Pak Chu. Kak Ngoh Kak Ngoh. Kenapa? Memang anak nombor 2. Memang anak nombor 2. Orang Kelantan memang kenal ni dengan nama Kak Ngah. Betul. Kak Angah beras, Kak Angah toke beras. Kak Ngah beras, betul. Kak Ngah memang pada kecil tanam padi ke apa? Dah. Habis tu? Saya baru je ambil alih arwah ayah saya pada tahun 2017 lagi. 2017. Sebelum tu saya kerja makan gaji lah. Kerja kat mana? Sebelum ni saya kerja kat Saudi. Kerja Saudi. Tak makan beras juga Saudi. Makan beras, Saudi lagi lah makan beras. Dia orang makan dan talam. Beras basmati lah tu. Basmati Kerja dengan nasi kapsa. Saya kerja sebagai occupational therapist. Terapi. Ada masalah? Tak ada. Tak ada? Ada masalah boleh repair lah. Jadi daripada Saudi tu makna dia balik untuk meniaga
pertanian dan makanan ni. Betul. Tapi dulu sebenarnya Awang Ngah Eda ni siapa yang punya? Arwah ayah saya punya. Oh, arwah ayah. Jadi bila arwah ayah meninggal, jadi puan datang ambil alih macam tu ke? Betul. Dah lama dah syarikat ni ayah tubuhkan? Tahun 2000. Tahun 2000. Okey, bila ayah meninggal, lepas tu macam mana adik-beradik lain takkan tak boleh ambil alih? Kenapa you kena balik daripada Arab Saudi? Okey, sebenarnya tahun 2016 bila ayah saya sakit, saya resign. Lepas tu saya resign tu untuk jaga dia sakit. Jadi lepas dia meninggal tu saya diberi amanah untuk ambil alih. Sempat arwah ni bagi amanah? Atau adik-beradik? Mak yang bagi amanah sebenarnya. Syarikat tu buat apa? Buat beras ke macam mana? Buat padi ke? Kita hanya mengilang beras sahaja, proses beras sahaja. Kita tak proses padi lah. Jadi kita tak beli padi, kita beli direct beras. Tapi kita proses balik. Okey, masa mula-mula ambil alih syarikat ni, adakah syarikat ni dah memang besar ke, dah kaya raya ke, macam mana permulaan dia? Sebab nak cerita macam ni, Kak Ngah, sebab dekat luar tu ramai yang tengah menonton kita. Dia orang nak tahu dalam bidang pertanian ni macam mana boleh hidup tak dalam bidang pertanian. Yalah, Kak Ngah boleh berhenti kerja lepas tu walaupun ambil amanat daripada mak, tapi macam mana Kak Ngah nampak dulu kecil tapi nak besarkan ke macam mana syarikat ni dulu? Sebenarnya saya rasa itu satu cabaran lah buat saya. Jika abah saya yang tak ada pendidikan hebat, cuma darjah 6 je, boleh buka kilang. Sedangkan kita yang ada ilmu sikit ni, kenapa kita tak boleh buat? Walaupun itu bukan bidang saya, tapi saya rasa bidang makanan ni kita boleh bawa. Kita boleh ke depan. Ada potensi. Ada potensi. Dulu ada berapa orang bekerja masa arwah ayah jaga? Dulu masa saya start ambil tahun 2017 tu, kita hanya ada 2 lori dengan driver lori tu pun adalah orang production sendiri. Orang yang maknanya dia orang packing beras, nanti dia orang hantar. Tapi alhamdulillah lah sekarang daripada 2 lori kita dah ada 7 lori. Daripada satu bangunan kita dah ada, kita start dengan menyewa tahun 2000. Tapi 2010 masa tu arwah abah dah buat kilang atas sana sendiri. Jadi masa saya ambil alih, kita ada satu bangunan je. Tahun 2022 kita dah ada bangunan baru. Dan insyaAllah banyak duit. Of course, bila ada support daripada Siapa, suami? Bukan. Habis tu? Daripada Agrobank. Daripada Agrobank. Jadi dengan support Agrobank boleh mengembangkan. Betul. Tapi nak tanya dengan ni Pak Chu kan. Kadang-kadang ada orang ni dia ambil jalan pintas. Nak minta nasihat ni daripada Kak Ngah ni kan. Ada orang bila nak berniaga tu kadang-kadang dia tak pergi cari bank. Dia pergi cari orang ceti, along. Ni elok ke buat macam tu? Tak ada. Saya rasa tak bagus. Sebab? Tak bagus Sebabnya bayangkanlah saya dikejar oleh along. Dengan orang simbah cat dekat rumah. Saya perempuan. Saya nak benda yang selamat. Saya rasa secure. Saya rasa saya boleh berniaga dengan aman. Saya nak macam tu. Jadi maknanya sebenarnya ada tempat boleh buat pinjaman. Macam Agrobank, dia support pertanian kan. Betul. Korang dengar situ kalau nak berniaga, korang jangan tiba-tiba nak pergi pinjam alung ke apa semua. Selidik betul-betul bank mana yang boleh bantu. Kalau korang nak buat pertanian, ni Agrobank ada dekat sini kan. Banyak pinjam? Banyak. Confident jawab. Makna dia perniagaan tu berdaya maju, berjaya. Lepas tu Agrobank dalam penilaian dia nampak macam ada potensi. Kita boleh kembangkan, kita boleh bagi pinjaman, boleh bayar balik. Tapi arwah abah dulu pun start dengan Agrobank. Masa tu bank pertanian. Masa dia mula start tu. Dah lama lah dengan bank pertanian ni daripada arwah lagi. Betul. Daripada zaman bank pertanian dan sekarang dah tukar kepada Agrobank, kita masih setia pada Agrobank.
Yelah setia lah sebab dia bagi duit. Mana tak setia bos. Dia bagi banyak, bukan ke sekadar duit. Dia bagi network, bagi nasihat, support, bagi pendidikan. pendidikan kewangan dan sebagainya. Okey, sebab masa tahun 2022 saya join setahun Agrobank punya education. Masa tu dengan Cik Isra. Okey, untuk semua kursus. Dia orang Agrobank akan datang tengok kita punya potensi, tengok kita punya progress. Okey, masa tu saya rasa even saya dalam masa setahun saya belajar tu bersama Agrobank, kita dapat tingkatkan double kita punya jualan. Kena bayar dekat Agrobank. Free. Percuma. Dia bagi apa dia ajar? Pak Cu. Memang free. Bagus lah. Dari segi Tanggungjawab dia. betul. Cara pengurusan kewangan, cara buat marketing. Sebab setiap 3 bulan Encik Isra akan datang dekat kita punya premis untuk tengok kita punya progress. Dan bagi khidmat nasihat percuma. Betul. Bukan saja bagi duit, bagi khidmat nasihat punya. Pak Cu, orang lain tak payah lagi dia bagi khidmat percuma ni apa semua. Kenapa Agrobank nak buat bagi khidmat percuma kepada orang? Perlu ke? Dia orang nak berniaga, dia orang dah pinjam duit, lepas tu bayar je dah lah. Kenapa? Perlu. Sebab ni tanggungjawab mandated kan. Mandat Agrobank untuk meningkatkan pengeluaran pertanian, untuk membantu peniaga-peniaga kecil untuk upscale kan, untuk upscale dia pergi daripada nano kepada mikro kepada SME kepada korporat. Jadi setiap level tu adalah menjadi tanggungjawab mandat Agrobank yang diberikan oleh kerajaan melalui Minister of Finance, Kementerian Keuangan, untuk kita ilmu tu dikongsikan untuk kita menjayakan agenda pengeluaran pertanian negara. Maknanya Agrobank ni bukan bank biasa-biasa lah. Maknanya bank yang siap nak kena membantu dari segi nak ngajar dia orang pengurusan kewangan macam Kak Ngah cakap tadi lah kan. Jadi maknanya Kak Ngah, kenapa Kak Ngah sanggup buat benda ni sedangkan sebenarnya ada banyak lagi syarikat-syarikat yang dah keluarkan beras. Boleh hidup ke menjaga beras ni? 3 orang, Pak Kak Ngah kena pikul guni beras sendiri tu. Kalau kira kan. Boleh hidup ke? Boleh. Sebab saya rasa saya sebagai orang Kelantan, saya sebagai orang Pantai Timur, hanya saya yang faham cita rasa orang Kelantan. Saya yang boleh deliver apa yang diorang nak. Halo kejap. Habis saya ingat ni orang KL tak tahu cita rasa orang Kelantan ke? Berapa ramai orang KL kahwin dengan orang Pantai Timur? Saya rasa orang Kelantan ni particular sikit pasal beras. Betul. Bukan saja ni pasal beras. Pasal beras. Saya ingat cita rasa. Saya ingat cita rasa. Makna dia beras kita beli. Jadi beras kita beli tu bukan sekadar jenis beras. Beras tu dia ada banyak peringkat juga. Kita nak ada branding seperti Seraya. Seraya ni kalau dalam 90-an tu kita panggil banyaklah jenis-jenis beras, jenama-jenama yang kita tak kenal cap naga di dalam. Macam-macam, cap rambutan, cap apa. Tapi sekarang brand Seraya ni menjadi kegunaan masyarakat Malaysia. Cita rasa macam mana ni? Cuba Kak Ngah cerita sikit. Okey. Macam orang Kelantan, sebenarnya kita ni orang Kelantan panggil agah. Agah maknanya kita ada cita rasa tersendiri. Agah. Beras sekalipun ni. Kita nak beras walaupun banyak pilihan di pasaran. Macam kenapa orang Kelantan suka makan beras siam? Sebab kenapa? Sempadan satu. Sebab lagi murah. Lagi murah ke? Pun sempadan. Kenapa Kedah boleh makan beras tempatan? Kenapa orang Siam tak boleh orang Kelantan tak boleh makan beras tempatan? Dia nak juga beras Siam tu. Datuk rasa macam mana? Nak kulit cantik. Of course orang Kelantan cantik. Tak, makan beras Siam kulit cantik bos. Apa dia keistimewaan beras Siam tu? Apa keistimewaan dia? Sebab saya adalah orang Kelantan ni, saya seorang ni dengan bawa kenalan ni. Okey, kalau orang Kelantan, kalau pergi kat kedai makan, biasa beras macam mana? Tekstur beras dia macam lekit-lekit sikit.
Dia kurang, dia lagi leit. Dia macam keras sikit. Kalau compare dengan beras tempatan kan, Lembik. dia macam lembik, cepat basi sikit. Okay. Tu dia tak pandai ukur air. Tak, lain. Dari segi kualitinya lain. Macam beras raya, even kita ada banyak branding, kita ada banyak cap lah. Cap, sebab kita ada cap delima, cap mangga, cap jagung, cap anggur. Tapi setiap cap tu mempunyai Rasa yang berbeza. kriteria yang berbeza. Dan hanya pelanggan-pelanggan seraya aja yang tahu Macam apa mana perbezaan tu? dia tu. Apa yang membuat perbezaan Pak itu? Cu, patutlah bila saya pergi Kelantan, saya pergi Tanah Merah, perempuan dia lain. Saya pergi Gua Musang lain. Rupanya dia makan beras lain-lain. Apa beza dia tadi? Kan? Pak Cu tanya tadi, apa beza dia? Tapi Seraya ni banyak beras tempatan juga, tapi cara treatment dia je kan. Cara kita nak kita ada certain quality yang kita jaga. Certain quality yang orang kata kalau walaupun masih beras raya, tapi kalau beras delima dengan beras anggur ada perbezaannya. Biasa dia di mana tu? Di percentage beras hancur ke? Dia Percentage beras hancur tu sama. Ataupun cara pembersihan dia? Cara keusangan dia. Beras usang. Orang Kelantan ni semakin usang semakin diminati. Semakin usang semakin diminati bang. Aduh, beras kita beli. Masa kita tak usang dulu kita kurang diminati ke? Sekarang ni bila sekarang dah usang. Sebab dulu-dulu Wak Cu, kalau ingat ada betul-betul nilai bang, ada nilai bang. Ada kalau nilai. dulu-dulu kita tengok kalau orang dia kan dia usahakan tanaman padi ni untuk makan diri sendiri dulu-dulu kala. Dekat bawah rumah dia ada satu macam peti simpan beras tau. Orang Kelantan panggil rumah padi. Rumah padi ya. Bukan genok. Genok tu kecil. Macam orang dulu kan dia ada rumah satu padi, rumah padi lah. Jadi dia simpan kat situ ya. Betul. Dia simpan lagi lama, lagi usang, lagi sedap. Ya betul. Kenapa pula patutnya barang lagi simpan lagi tak elok? Lagi moist dia tu kurang. Jadinya dia tak cepat basi. Saya kalau masak beras-beras saya tahu garam secubit. Tak basi. Itu beza dia beza dia. Saya pun tahu. Lagi lama beras tu lagi mahal lah tu. Betul. Betul. Makna kita mahal lah ni. Biasa bang. Tegak sikit. Okey. Sekarang ni sebenarnya kilang ni tak ada tanam padi, tak ada. Tak ada tanam padi, tak ada proses padi, tak ada. Jadi maknanya ambil beras daripada Siam, Thailand. Kita ambil daripada Benas, tapi ambil daripada Benas. Betul. Tapi kita hanya request beras Thailand sahaja. Thai white rice. Sebab kat Benas pun dia ada jenis-jenis beras Vietnam white rice, Pakistan, India white rice. Tapi orang Kelantan ni dia memilih, dia nak beras Siam juga, dia nak Thai white rice juga. Jadi kita punya demand kepada Benas pun kita nak beras Siam. Patutlah orang Kelantan banyak kahwin orang Kelantan, bos. Ya. Masalah beras masalah beras. Orang Kelantan dia tak nak orang ni. Saya dulu 2-3 orang kawan Kelantan semua reject. Dia nak juga orang Kelantan juga. Tapi tanah kita kan banyak. Kita duduk tanam padi apa. Kenapa kita tengok beras di seberang? Lagi kualiti dia lagi bagus. Sekarang ni kualiti yang Malaysia pun bagus juga dah. I see. Dari segi kualiti beras macam Kelantan, Benas pun ada. Kalau kan KBB dekat Kelantan kita 3. KBB tu 4, KBB Peringat, KBB Pasir Putih. Maknanya kita punya production beras di Kelantan pun banyak. Okey, sekarang ni macam mana pengurusan tu Awang Ngah Eda ni? Maknanya Awang Ngah Eda ni maknanya dia proses beras, lepas tu dijenamakan, tadi ada banyak jenama. Salah satunya ialah Seraya. Adakah di bawah Awang Ngah ni Eda ni maknanya ada lantik distributor bawah ke, ada ejen-ejen ke, macam mana proses perniagaan tu? Okey, dari segi pemasaran sebenarnya kita ada lantik beberapa salesman ya, mengikut kawasan.
Daerah. Okey, mengikut daerah. Jadi kita ada assessment di Terengganu, kita ada assessment di Pahang dan banyak di Kelantan. Jadi kita punya main customer adalah di Kelantan. Boleh dikatakan kita antara yang top lah di Kelantan. Okay, dari segi teknologi, kilang tadi tu kan, adakah masih menggunakan cara lama ataupun dah ada mesin ke apa macam mana? Okey. Bila saya sebenarnya bila saya dapat saya ambil alih kilang tu, sebenarnya kita dah ada mesin. Tapi mesin lama. Okey. Bila saya buat bangunan baru, kita gunakan mesin baru untuk itu dan untuk bangunan baru. Jadi kita punya production pun double. Okey, jadi segi kualiti pun bagus. Jadi pada tahun 2023 saya mesin lama tu saya tukarkan. Saya tukarkan kepada mesin baru. Jadi sekarang ni dua-dua kilang saya menggunakan mesin barulah. Fully automatic atau semi automatic? Ada yang fully, ada yang semi. Maknanya satu fully, satu semi. Dekat line macam Line lah, diikut line lah. dekat even dekat belakang saya campur. Ada yang line yang fully, ada yang semi. Macam kat depan masih lagi semi. Jadi sebab itu kilang-kilang lama. Proses dia, proses apa? Proses pembukusan ke? Proses apa lagi yang perlu diproses beras tu? Okey, even kita dah dapat beras, tapi sebenarnya kita ada step-step yang kita perlu buat lah. Macam bila beras dah masuk dekat silo, okey, kita kena melalui proses pre-cleaning. Orang Kelantan panggil ayak. Ayak beras lah. Nak buang yang kecil ke yang hancur nak buang? Yang kita akan buang semua sampah-sampah. Walaupun kan kadang-kadang ada tali guni. Kadang-kadang ada jugalah debu-debu dia tu semua ayak buang lah. Okay. Macam zaman dulu kita tampi tu lah. Tampi tu buang yang apa antah apa semua tu lah. Lepas tu proses kedua adalah distoner. Distoner ni kalaulah beras tu ada batu, dia akan tapis di sini. Yang ada besi-besi ke yang kita tak tahu. Tapi beras tu akan diproses di sini dan akan ditapis di sini. Maknanya mesin tu akan buat semualah tu. Mesin tu akan secara buat automatik. Secara automatik. Okay. Mahal lah mesin tu. Mahal. Banyak duit. Dengan adanya Agrobank. Dengan adanya Agrobank, semua itu tidak mustahil. Boleh bos? Boleh. Tak akan beli kilang beras. Tak Pak Cu, kalau beli mesin beras. Maknanya Agrobank yang diteraju oleh Pak Cu ni, maksudnya Pak Cu akan tengok dulu sama ada orang ni boleh pergi jauh atau tak boleh pergi jauh, baru bagi lah. Betul. Boleh pergi jauh dan kita galakkan untuk scale up business dia. Sebenarnya orang Agrobank selalu turun padang. Selalu turun padang. Sebab ambil beras. Pak Cu pun turun tak? Betul. Pak Cu Even Pak Cu dia turun padang ambil beras apa? nak tengok secara nak tengok saya ingat dia datang ambil beras buat balik. Tak. Saya kau datang saya ambil beras. Boleh. Okey, dia orang selalu datang memantau. Betul, memantau dan nak tahu apa masalah kita. Boleh mengadu pula. Betul, perlukan lebih wang ke, cukup ke yang kita bagi. Ngada-ngada lah semua ni. Katakan 15 juta cukup tak untuk modal pusingan? Kita tanya macam tu. Tak cukup, kita tambah lagi. Banyak sangat tu Pak Cu. Contoh. Boleh bagi sampai berapa banyak ni? Kita boleh bagi. Boleh bagi? Okey, mula-mula dulu hutang dengan Agrobank. Berapa mula-mula duit ambil? Kita start masa arwah abah masa berpertanian dulu. Kita start dengan 50,000 je. 50,000? 50,000. Dan tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Dan bila MCO masa COVID tu, Agrobank bantu saya dengan SRF, Special Relief Fund. Saya dapat 700,000. 700,000. 700,000 kat situ. 700,000. Itu je pinjaman. Tak ada lepas tu tak ada dah. Ada. Ada lagi? Ada lagi. Ambil berapa? Lepas tu Agrobank tawarkan saya dia orang tawarkan, bukannya puan minta. Dia orang tawarkan. Maknanya dia tengok progress tu. Berapa tawaran? Saya dapat 1 juta. 1 juta. Okey. 1 juta untuk trade finance. Okey. Dan pada tahun ni
Alhamdulillah saya dapat cash line 3 juta. Abang. 3 juta? Ribu reban apa ada main juta. Sebab tu kita tengok, kita cakap kan, kalau nak bermula dengan sesuatu perniagaan, kita mula dengan kecil dulu pun tak apa. Kita tak payah mula dengan juta-juta terus. Mula dengan 50,000, pelan-pelan kayuh. Lama-lama jutawan juga tu. Kau dengar tu, Pak Cu cakap apa? Sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai manusia ni, kita dilahirkan sebenarnya kita boleh terlentang saja. Lepas tu mak kita bagi makan, ibarat Pak Cu kan. Mak kita bagi makan, lepas tu kita baru nak apa, terlentang, and then kita merangkak, bertatih, dan itulah perniagaan sebenarnya kan. Belajar. Tapi kalau katakan korang tak ada datang kursus, contohnya lah korang pergi dekat Agrobank, lepas tu kau pergi kat sana, tiba-tiba kau datang tiba minta sejuta? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kita bukan berdasarkan kita panggil kertas kerja, tak. Kita berdasarkan pengalaman, sedikit pengalaman yang build up over period of time. Itu yang kita cari. Okey, korang kat luar sana yang ada buat pertanian, khasnya budak-budak muda, kau dah nampak dah benda ni kan. Bukan kata nak tanam beras ke nak buat kilang beras, apa-apa saja pasal pertanian. Korang dah nampak, katakan korang dah buat setahun, korang bela ayam ke, bela itik ke, bela apa saja dalam bidang pertanian, ikan ke apa benda. Jadi korang dah nampak tu benda ni, okey, kau pergilah berjumpa dengan Agrobank dekat kawasan tempat kau tu. Lepas tu kau panggil lah orang tu datang melawat tempat kau orang. Tempat kau orang, kau explain dekat dia, nanti dia orang akan ajar lah kau. Mungkin kau orang sebelum ni kau tak ada paper apa semua, dia orang akan ajar kau buat paper. Kita tak ada cagaran bukan? Tak ada cagaran. Serius lah. Ada. Kita nampak potensi. Potensi dan apa keinginan untuk berjaya tu dah cukup untuk menjadi cagaran kepada pihak bank. Tapi dah pinjam tu kena bayar lah. Betul. Tapi dia orang pandai. Dia orang kalau katakan kita tak ada kemajuan, dia takkan bagi pinjam. Dia akan bagi pinjam yang had-had yang kata kita mampu saja. Betul. Kan? So sekarang dah pinjam sampai 3 juta. Sekarang dah jadi seorang usahawan yang dah bergelar jutawan. Yalah, daripada kerja dekat Arab Saudi, balik jaga ayah arwah ni, lepas tu mak amanatkan, lepas tu dah jadi seorang usahawan yang jutawan. Walaupun 3 juta dah jadi jutawan, tapi what is your target in future? Apa yang sebenarnya puan nak buat dengan kilang ni? Jualan dulu. Jualan berapa juta jualan? Tengok. 1 tahun. 1 tahun tahun 2022 sebelum saya dengan Agrobank 1 tahun untuk training kursus tu, kita hanya buat 15 juta setahun. 15 juta. Hanya 15 juta setahun. Kemudian okey, tahun 2024 kita dah capai 33 juta. 33 juta. Kan setahun saya naik sampai 15 juta. Tak apa. Kahwin dah. Single. Beras kita beli bang. Beras tak payah beli. Oh ya, beras tak payah beli. Beras tak payah beli. Sekarang dah 30 juta. Saya gurau-gurau, jangan marah. Jangan marah. Okey. Tadi what is your next target untuk you punya kilang? Ya, jadi saya nak di Terengganu dan Pahang, saya pun nak orang kenal Seraya. Marketing kuat ni. Saya dah naikkan nama Seraya, nama tempat, nama kilang. Sebenarnya Seraya tu datang daripada nama tempat tu. Nama Seraya. Kampung Kok Seraya. Tempat itulah tapak kita yang pertama. Sebab sebelum ni kita menyewa. Jadi itulah saya kira luck kita. Jadi saya ambil nama tempat tu, saya abadikan kepada brand kita. Alhamdulillah kita dah dapat trademark untuk Seraya. Dengan banyaknya pilihan dalam market ni kan, Seraya boleh jual sampai puluh-puluh juta. Alhamdulillah. Kelebihan dia bang Long. Kelebihan dia. Tapi ni basmati basmati pun ada. Basmati Cok kurma. Ni Ni brand dia ni, Seraya. Tapi ni cok kurma. Apa jenis beras jemah saja ke buat? Beras pulut tak buat, beras jemah saja. Beras pulut kita ada 2, cap ansap emas, 2 ansap emas dan cap tembikai. Dan basmati kita ada 3. Basmati cap kurma, basmati punjab dan basmati gold. Basmati ni daripada India ke? Daripada India. Daripada India. Okey, sekarang ni banyak import, semua ambil dengan bernas lah.
Semua ambil dengan beras. Ambil dengan beras. Okey, di antara beras-beras yang dijual oleh puan kepada pasaran ni daripada negara mana? Tadi daripada Thailand ada, daripada Pakistan tadi Daripada Pakistan ada. Pakistan ada lagi, daripada India ada. Daripada India ada. Tempatan pun ada kan? Tempatan ada. Kita ada cap beras, cap buah tin, beras patah lah. Oh, tu beras tempatan. Dan beras patah. Sekarang dah berapa dah ada dah? Berapa SKU? Berapa jenis? SKU sebenarnya untuk jenis kita ada 11 jenis. 11 jenis. 11 jenis. 11 jenis. Banyak-banyak. Banyak. Kita tahu nasi macam tu je. Kau ada ke rasa? Tak ada ke Balong? Makan tu nasi tu lah. Tak ada ni nasi beras. Cap. Tak apa tapi biasanya kualiti dia lain. Macam basmati ni banyak orang buat nasi minyak. Betul. Jadi biasa kan betul ke Kak Ngah? Biasa orang pakai brand tu kan, orang akan stick pada brand tu. Sebab dia kata setia sebab dia kata dia tahu bubuh air cemak mana kan. Banyak mana bubuh air banyak mana yang ni cukup macam tu kan. Betul. Even dekat kalau lari brand sikit kan. Betul. Tak nak tak jadi. Betul. Lepas tu kan macam saya ada satu customer hospital HRPZ. Okey, walaupun kontraktornya bertukar, berasnya tetap cap delima. Oh, cap delima. Seraya. Setia. Ni pakai kena tabik kepada pengarah dia, Dr. Izamin Idris. Tabik. Betul. Baik. Mungkin beras ni pakai ni lah, pakai bunga siam kot bagi orang setia, bukan tak? Ada jampi-jampi ke masa proses? Aura seraya tu sendiri. Aura seraya tu sendiri bang. Kita makan tu seraya. Kadang-kadang ni Pak Chu, kadang-kadang dia ni orang menyaga, kadang saya sebut ni, kadang-kadang dia suka pergi jumpa minta tolong bomo apa semua tu. Sebenarnya ada ke orang tu? Ada kan? Ada ke pergi ke ketik ke apa ke minta? Sebenarnya jiran-jiran saya tu semua Siam. Saya duduk di kalangan kelompok kira kaum Siam lah. Kira kuil Siam tu tak sampai 100 meter daripada saya. Tapi Alhamdulillah. Mereka pun support ni. Betul. Okey, balik kepada teknologi tadi kan. Okey, sekarang ni kilang dah macam ni. So impian puan, macam mana you nak buat kilang you makin besar? Tadi nak pergi masuk sampai kepada Terengganu dan juga Pahang kan. Of course kalau katakan dengan ada kilang yang sekarang ni, saya rasa tak boleh nak supply. Kan? Tapi kalau nak masuk sana, okey, apa impian you untuk besarkan kilang dengan ada mesin yang berteknologi macam mana? Okey, sebenarnya masa Pak Chu datang hari tu, okey, saya ada ceritakanlah apa planning saya. Sebab sebenarnya kita ada 2 lagi lot kosong kat belakang kilang saya, yang saya rasa saya nak majukan, nak bangunkan lagi satu kilang. Tanah baru beli Tanah baru beli. Tanah baru beli. Beli tanah bang. Jadi insya-Allah dengan bimbingan, dengan support daripada Agrobank, saya rasa satu lagi kilang akan dibangunkan tahun depan insya-Allah. Insya-Allah. Production capacity tak cukup. Betul. Untuk supply kepada seluruh rakyat Kelantan dan Pantai Timur khususnya. Betul. Okey, tadi itu di antara kilang yang nak dibuat untuk support untuk Kelantan dan juga Pantai Timur lah semuanya. Betul. So agak-agaknya tahun ke berapa impian untuk keluar daripada Pantai Timur untuk supply ke negeri-negeri yang lain? Okey, saya bagi masa sebelum 5 tahun ke depan, saya dah ke seluruh semenanjung Malaysia. Dalam masa 5 tahun. Tak, sebenarnya Pak Chu, bukan apa Pak Chu, saya tanya ni Pak Chu kan. Balong tanya ni sebab seorang ahli perniagaan tu dia kena ada impian. Betul. Impian, bila impian tu ada, dia bercita-cita. Dan di situlah datang dia usaha. Kalau tak ada impian, tak ada cita-cita, macam mana dia nak datang usaha? Betul. Jadi bila dia ada impian, dia akan mengutarakan impian dia. Tadi tengok macam Pak Chu datang melawat tempat dia dah mengutarakan keinginan dia. Maknanya kenapa dia mengutarakan? Sebab dia dah tahu dah sampai masa dia dah nampak dia boleh pergi jauh. Betul. Dia ada vision. Dia ada visi kan. Visi dan misi tertentu untuk memajukan perniagaan. Lepas tu bila bercakap pasal beras ni, ialah
rakyat kita ada berapa? 35, 36 juta. 34 lebih 34 juta. Kan? Semua makan nasi lah, katakan 90% makan nasi. Seorang tu dari segi average per kapita berapa kilo beras orang makan dalam masa sebulan? Banyak kan? Saya rasa duk ada dalam 5 kilo sebulan ada kot. Lebih. Lebih 10 kilo sebulan. Orang Kelantan ramai anak. Jadi Lepas tu satu kepala tu 5 kilo sebulan bang. 33 juta kali 5 berapa? Kan? Aku nak menjaga beras lah. Tu berapa persen baru tu? Saya nak menjaga beras boleh? boleh. Memang saya Pak Cik boleh tolong? Boleh. Buatlah dulu seguni. Kita bagi pinjam 1,000, 2,000. Buat dulu seguni. 1,000, 2,000 aku pun ada Pak Cu. Buat seguni. Sol. Tak ada gurau-gurau. Boleh. Kita boleh. Tak ada, bukan apa. Bila saya cakap macam ni, saya mewakili yang tengah tengok kita ni. Betul. Bila Pak Cu cakap macam tu, kalau kau nak start buat macam kata puan ni buat, dia ambil 50,000 je dulu. 50,000. Kau tak payah nak pergi ambil sampai juta-juta. Kau buat mula-mula dulu. Kau buatlah kilang. Kau janganlah pergi kat Kelantan. Kau pergi kat mana-mana lah. Kau pergilah buat kat mana-mana. Jadi maknanya kau tak payah ada sawah padi pun. Tak payah. Kau tak payah tanam padi pun. Kau tak payah masuk sawah padi pun. Kau tak payah kotorkan kaki kau. Kau proses saja. Proses, lepas tu kau buat brand kau yang macam Seraya buat ni. Itu yang kau perlu hantar dekat dia dengan kau edarkan. betul. Lepas tu buat marketing sikit. Beras Abang Long. Nasi kita beli. Beras kita beli. Jadi korang dah boleh mula sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit lah kan. Betul. Kita start dengan satu silo dengan satu semi packer sahaja. Sampailah berkembang sampai sekarang. Lepas tu ada 7 lori besar lah sekarang Alhamdulillah. untuk hantar ke semua pelusuk Pantai Timur. Takkan tak ada menangis langsung menjaga. Cerita best je. Ups and down. Takkan tak ada kisah sedih dia. Saya rasa kalau saya sendiri pun bila arwah ayah tu meninggal, bila mak tu amanatkan kepada kita, dekat kita masuk mula hari pertama masuk dekat kilang tu pun, saya rasa terbayang muka arwah ayah. Betul. Apakah cabaran-cabaran dan halangan-halangan yang mendatang lepas tu dapat diatasi dengan jayanya? Sebenarnya dunia beras ni dunia lelaki. Dan bila saya masuk even dalam komuniti peniaga pengilang beras, saya kat Kelantan pun saya salah satunya perempuan. Kalau at a meeting pun biasa untuk pengilang Pantai Timur, kita akan berjumpa di Terengganu, dan biasanya daripada Kelantan hanya saya saja yang perempuan. Sebenarnya. Jadi cabaran tu banyak. Saya masuk dengan tak ada knowledge apa-apa. Saya tak tahu jenis beras tu apa. Macam saya tak tahu apa-apa. Kutu macam mana nak atasi kutu beras. Macam mana nak selenggara mesin, macam mana nak route jalan-jalan di Kelantan pun saya tak tahu. Sebab saya duduk kat Saudi. Jadi banyak cabarannya di situ. Even orang kata orang bernas pun saya tak kenal. Jadi permulaan saya bermula daripada bawah, daripada zero sehinggalah sekarang. Okay. Dan pesaing saya bukan sahaja pengilang-pengilang beras yang hebat-hebat, dan antaranya ialah sebab orang Kelantan dia makan beras siam. Jadi kalau Pak Cu dengan Abang Long tengok sendiri dekat pasar-pasar, ada beras-beras siam yang memang beras-beras original siam, yang beras-beras seluduk. Itulah adalah pesaing saya nombor 1. Jadi saya kena belajar beras-beras diorang ni. Kenapa orang Kelantan suka makan beras seluduk ni? Kenapa? Jadi daripada situ saya boleh kategorikan beras-beras saya ni. Beras delima ni umpamakan kita nak bukan meniru, tapi mempunyai cita rasa yang sama dengan beras macam mana. Kalau beras mangga ni mempunyai cita rasa yang beras macam mana dengan beras seluduk ni. Jadi saya cuba nak cater lidah orang Kelantan. Daripada situ.
Menarik. Okey, berbalik pada yang saya tanya tadi tu yang tentang yang yalah mesti ada nostalgia yang membuatkan berniaga ni. Jangan cerita yang semua yang seronok kan. Dia mesti ada tak seronok. Tak seronok tu kesengsaraan nak membangunkan perniagaan. Di situlah pengajaran yang paling besar bagi seorang peniaga, ahli perniagaan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjaya. Jadi mula-mula ambil adik kilang tadi tu, mula-mula masuk tu macam mana Puan? Sebenarnya masa mula masuk tu, arwah abah ni meniaga secara lama. Semuanya tulis buku, tak ada sistem. Jadi saya tak tahu siapa yang berhutang dengan dia. Dia berhutang dengan siapa. Ada dalam buku. Okey. Tapi misalnya yang berhutang dengan dia, saya pergi, saya tak ada hutang. Sebab kita tak ada black and white. Jadi daripada situ saya belajar. Sebab saya tak boleh nak kutip hutang. Jadi daripada situ saya kata kita perlukan sistem. Dan kebetulan masa Cik Israk datang tu, dia kata okey, dari segi you punya account, you kena buat macam ni. Jadi kita belajar. Kita belajar. Jadi itu pun Agrobank ajar. Dia ajar, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sekarang dengan sistem, dengan dasar e-invoice semua tu, dari segi documentation tu alhamdulillah bagus. Jadi kita punya perjalanan account pun alhamdulillah. Jadi sekarang kilang makin bertambah, pekerja ambil orang sekitar jugalah. Orang sekitar. Okey, dari segi publicity sekarang ni, ada menggunakan social media untuk mewar-warkan beras raya ni? Ada. Kita iklan. Awal tahun ni kita dapat grant digital marketing, walaupun tak banyak tapi membantu. Daripada MARA kita dapat. Lepas tu kita dapat daripada pihak Unify sendiri grant madani untuk marketing. Dan kita cuba sebenarnya mula-mula saya rasa susah nak buat perniagaan secara online, sebab berasa ni berat. Jadi saya nak post, tapi sebenarnya kita boleh. Kita boleh buat. Ada online? Ada, boleh buat. Sekarang ni dengan TikTok, dengan kita boleh buat sebenarnya tu. Apa nama ni account ni? Beras Seraya. Nama dalam juga. TikTok. Dalam TikTok. Instagram pun ada lah. Dalam Instagram kita tak aktif, tapi dalam Facebook kita ada. Awangah Eda Sdn Bhd -Seraya. Okey, katakanlah orang Kejap. Dalam TikTok ada beg kuning kan untuk beras? Ada. Ada. Okey, katakanlah orang duduk Kedah. Orang duduk Pening, orang duduk Perak, orang duduk Johor. Nak jadi pengedar kepada Seraya ni boleh? Sebenarnya untuk keluar saya tak buka lagi. Okay. Tapi untuk Pantai Timur kita dah buka peluang kepada ejen-ejen dan kita dah buka lah sebenarnya untuk Pantai Timur. Maksud saya ni Pak Chu, sebab kita nak buka sebenarnya. Okey, kita dah bawa ni Seraya bersama dengan kita ni. Okey, korang semua yang dekat Terengganu, dekat Pahang, kalau korang nakkan orang cakap business opportunities ni, ini dia panggil business opportunities by Agrobank. Maknanya kau nak jadi pengedar, kau kena cari dia orang lah. Okey, mungkin hari ni tadi Puan Seraya cakap dia kata dia belum lagi pergi ke Johor apa semua, tapi in future. Betul. In future ada. Jadi kita kena buat kita punya networking dulu. Korang kena ada networking dulu. Datanglah melawat dulu, kenalkan diri apa semua. Dan bila dah kenal korang, okey, kau nak jadi pengedar kat Johor, okey, semua nak jadi pengedar kat Selangor. So itulah masa dia. Kan? Lepas tu mungkin dekat tempat korang, mungkin dia orang boleh Seraya boleh keluarkan jenis lain pula, jenis lain mengikut selera orang Johor. Macam orang Kelantan pun dia boleh baca. Betul. Saya kena belajar lagi. Saya kena explore lidah orang lain. Jadi maknanya kalau saya nak keluarkan beras saya boleh jumpa dengan Puan lah. Boleh. Maknanya tolong Puan, tolong buatkan saya beras Rosyamno cap hidung, boleh? Boleh. Kita buat OEM, boleh. Kenapa cap hidung Pak Chu? Kenapa cap hidung? Sebab nanti beras yang dia masak tu dibawa. Masa iklan saya keluar nanti kan, kenapa cap hidung? Beras tu masak nanti dia buka turun periuk tu. Ambil tu beras cap hidung. Tu ambil bau je.
Baru je. Oh, ini satu Boleh. Siapa? Ni nak tanya satu lagi. Ni Estimat dah masuk dah? Esti Rosyamat. Mana ada Belum lagi. ni belum lagi. dekat Pantai Timur. InsyaAllah doakan saya buka dekat ni Kota Baru. Saya berimpian untuk bekerjasama dengan Estimat. InsyaAllah. Jadi peluang tu banyak bang. Kat depan kita ni. Dalam TikTok je, dalam podcast pun ada pasaran. Ya. Sekarang ni kalau kau tengok apa yang kita orang buat ni, Agroboom ni sebenarnya jangan tengok kepada beras tu saja. Sebenarnya pertanyaan ni besar, peluang tu besar, business opportunities ni besar kerana mungkin kau kena tengok plastik ni. Plastik ni siapa supply? Ini pun business juga. Betul. Plastik ni nak print ni, plastik ni business juga. Lepas tu transportation. Transportation pun business juga, logistik. Semua business. Betul. Jadi mesin, kalau korang ada tahu mesin yang macam puan kata nak ada mesin yang berkatakan lebih baik daripada apa mesin ada kat dalam Malaysia. Kalau kau ada kontak dengan teknologi luar, kau boleh memperkenalkan. Sebenarnya kadang-kadang orang tengok, bisnes beras saja. Tak. Macam-macam bisnes yang berkaitan dengan bisnes dengan puan tadi. Betul tak betul? Betul. Pekerja banyak yang muda ke banyak yang tua? Kita masih ada pekerja yang Zaman ayah. Kita masih ada. Alhamdulillah. Tapi Berapa belah orang dah bekerja sekarang? Alhamdulillah 29 orang. Dekat 30 orang daripada 2 orang ni bang tadi. Tapi puan, you buat seorang-seorang ke apa ni? Ada ke kawan partner ke sebelah apa benda ke? Ada ke kau seorang-seorang ni jadi bos? Tak. Saya buat dengan adik-adik saya. Adik-adik. Berapa orang adik-beradik yang ikut ni? Sekarang ni bersama saya 5 orang semuanya. Dan setiap orang punya peranan masing-masing. Saya letakkan macam untuk bahagian production, seorang yang kincah, untuk bahagian sales and marketing, untuk HR. Jadi masing-masing punya peranan masing-masing. Jadi ada perniagaan keluarga. Betul. Ni legasi. Baguslah. Pak Cu, legasi. Legasi berarwah ayah ni. Ini lain. Legasi berarwah ayah ni lain. Tapi legasi pun untuk mengembangkan daripada asas yang telah dibina tu, kita kena ada kecekalan juga. Maknanya dia cekal untuk mengembangkan perniagaan yang ditinggalkan walau sekecil mana sekalipun. Saya rasa experience bekerja di Arab Saudi. Arab ni bukan senang nak layan ni Pak Cu. Dia orang ni lorat-lorat. Arab ni kan. Betul. Jadi experience tu membuatkan saya rasa Puan Azlini ni dia kental. Betul. Lagi satu lah cita rasa customer kan. Cita rasa customer dia tahu. Alangkah cita rasa Arab ni pun dia tahu. Apatah lagi rakyat Malaysia. Betul. Aku ni masalahnya kau tahu tak? Bila orang datang kat Agroboom ni, orang ni menjaga ikan, aku nak menjaga ikan. Dia menjaga beras, aku nak menjaga beras. Kan? Opportunist. Jadi bagi seorang tu dia kena ada sifat opportunist. Yang apa yang kita bagi kat Agroboom ialah opportunist. Susahlah saya nak sebut binatang ni. Business opportunities of Malaysia. Susah tu, lidah saya tu susah nak sebut. Asyik makan nasi banyak kan? Makan ni spaghetti. Kan? Jadi peluang-peluang ni lah sebenarnya yang kita kena ambil. Dan sebenarnya bila bercakap pasal perniagaan ni bukan kata modal. Bukan modal, tetapi keusahawanan tu. Usaha dia, keusahawanan tu dia kena ada, peluang tu ada, dan dia mesti nampak kegigihan tu. Maknanya Agrobank Pak Cu memang boleh bantu Pak Cu Dia tak bukan, ada masalah. Ya betul. Dia bukan modal semata-mata. Dia perniagaan ni, entrepreneurship ni dia kombinasi of banyak benda. Pengetahuan, keuangan, kecekalan, daya usaha, kerajinan. Itu yang paling penting. Banyak tu. Kadang-kadang bila kau orang tengok orang kat luar tu berjaya, kau ingat alah dia tu senang. Kau tak tahu dia punya selok-belok dia macam mana dia punya kesukaran. Kau nak tahu tak Tan Sri Said Mokhtar Al-Buhari tu dulu pengedar beras. Saya baca buku dia daripada Kedah dia cross pergi ke Kelantan. Kelantan turun ke KL. Bukan tiba-tiba jadi billionaire macam sekarang. Dia menjaga beras dulu. Menjaga beras. Menjaga beras dia bawa ni, dia macam salesman lah. Bawa beras pada sini. Lala sekarang dia dah ada sendiri punya kan. Empire perniagaan yang multi apa kita panggil tu banyak dimensi. Tak mustahil. Industri. Tiba-tiba jadi wanita jadi Kelantan. toke kapal.
dah. Eksport beras pula. Ekspor beras pula. Ekspor tak ada. Import ada lah. Kan ekspor kita pun tak cukup ni. Betul, betul. Tapi tak tahulah sebab kita ada security makanan sekarang kempen. Tiba-tiba dia boleh daripada beras ni boleh branch kepada benda-benda yang lain. Ekspor nasi lauk. Mana kita tahu. Tiba-tiba dia buat paket. Saya tak meniaga benda lain dah. Saya ada banyak beras. Lepas tu saya nak buat satu division lain. Division nasi lauk retort. Lepas tu dia pergi ekspor. Banyak peluang-peluang perniagaan. Saya dah bulan lepas. Saya ada buat satu meeting dengan seorang pakar retort lah. Untuk kita buat kolaborasi. InsyaAllah doakan moga plan tu berjaya untuk jual nasi belau. Jual nasi je. Sebab kadang-kadang bang, macam kita jual beras ni orang kena tanak. Jadi ramai orang Malaysia ni dia kadang-kadang macam tak payah tak nak nasi lah, baik beli yang dah siap. Nasi yang retort beli dekat supermarket, bubuh dalam microwave, pop jadi nasi. Jadi maknanya ada peluang-peluang. Jadi maknanya 5 tahun akan datang beras kita beli tak boleh pakai lagi dah. Bukan. Dah semua dah beli dah siap. Nasi yang dah siap. Betul. Nasi kita beli bang. Kalau nasi Kelantan boleh naik flight sampai ke KL, kita boleh bayangkan nasi Kelantan sampai ke US. Wah, ini impian yang besar. Dan inilah yang sepatutnya ada kepada seseorang yang ingin berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam perniagaan, iaitu impian. Kerana firman Allah dalam Al-Quran, mintalah apa saja aku akan bagi, tapi bagaimana kita berusaha dan berdoa untuk dapat apa yang kita nak. Jadi Agroboom memberi peluang kepada anda, memberi ruang kepada korang semua dekat luar sana melihat apakah peluang-peluang yang ada untuk korang ceburi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, semuanya ada. Kerana di sebelah aku ni adalah Pak Chu. Pak Chu adalah CEO kepada Agrobank Malaysia yang banyak membantu usahawan yang di luar sana, dan Puan Azlini dah memberitahu bagaimana Agrobank membantu dia daripada kecil, alhamdulillah dah menjadi besar dan ada impian untuk lebih besar daripada itu. Dan semoga perkongsian daripada Puan Azlini dan juga sedikit info-info daripada Pak Chu tentang Agrobank memberikan ruang untuk korang berfikir. So thank you for watching Agroboom, Agro Business Opportunities. Susah nak sebut tu. Malaysia yang dibawakan oleh Agrobank. Jangan lupa saksikan Agroboom setiap Sabtu 9 malam di YouTube Suhan Channel dan Agrobank TV. Okey, setiap hari Sabtu 9 malam, aku jumpa korang lagi. Aku bersama dengan Pak Chu. Jumpa korang lagi dan harap-harap korang akan bersama dengan kita orang setiap hari Sabtu. Thank you Puan Azlini kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih juga. Bye. Terima kasih Kak Angah. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.